Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azaliza binti Razali, nombor matrik C22A0438. Hari ini saya akan membentangkan tajuk teori yang telah saya pilih, iaitu teori takbudiah dan tekstilism. Pelopornya ialah Manasikana. Teori takbudiah dan teori tekstilism. Teori ini merupakan sebuah teori yang dilopori oleh Abdurrahman Napiah yang lebih dikenali sebagai Manasikana. Takbudiah bermaksud pengabdian, manakala tekstilism pula bermaksud seorang pengarang itu ingin mencapai keunggulan bagi teks yang dikarangnya. Teori tekstilism terdapat 4 prinsip dalam teori ini, iaitu yang pertama ialah kehadiran, yang kedua ialah pelanggaran, yang ketiga ialah pengukuhan dan yang terakhir ialah individualisme. Kehadiran merupakan bagaimana seorang pengarang itu mendapat idea untuk mencipta karyanya, contohnya dari pengalaman beliau sendiri. Seterusnya, prinsip yang kedua ialah pelanggaran. Seseorang pengarang itu akan melakukan konsep revolusi, iaitu lebih dikenali sebagai perubahan dalam karya beliau untuk mencapai keunggulan teks dalam karya. Yang ketiga ialah pengukuhan. Seseorang pengarang itu dewasa dalam menghasilkan teks yang unggul. Dan yang terakhir ialah individualisme. Terdapat 4 fokus dalam prinsip individualisme, iaitu yang pertama ialah style individu, yang kedua ialah reka cipta individu, yang ketiga ialah kedirian individu, dan yang terakhir ialah tindakan individu. Manakala untuk teori takbudiah pula ialah Manasikana mencipta teori ini kerana tidak banyak karya yang pada zaman kini yang menekankan aspek Islamiah dalam karya mereka. Jadi, teori ini menekankan bahawa sastra adalah satu ibadah yang bertujuan untuk mendapat keredaan Allah. Terdapat 4 prinsip dalam teori takbudiah, iaitu yang pertama ialah latar penulis, yang kedua ialah aspek pengisian karya, yang ketiga ialah teknik penulisan karya, dan yang terakhir ialah fungsi karya. Kesimpulannya, teori tekstilism dan teori takbudiah merupakan sebuah teori yang dilopori oleh Manasikana, menekankan bahawa karya bukanlah sekadar hasil tulisan, tapi itu adalah merupakan satu usaha murni atau ibadah untuk mencapai keindahan, ketinggian budi dan nilai ketuhanan. Setiap pengarang karya disarankan agar menghasilkan teks yang bukan sahaja bermutu dari segi bahasa dan gaya, tetapi juga syarat dengan makna, pemikiran tinggi dan unsur nilai moral. Kedua-dua teori ini melihat sastra adalah sebagai jalan untuk membentuk jiwa, menyampaikan kebenaran dan memperlihatkan ketulusan hati pengarang itu sendiri terhadap masyarakat dan juga Tuhannya. Sekian, terima kasih.